Okay guys, hari ni pergi mancing dekat Kelang Idaman. So sekarang ni dekat Tabut. Dah loading barang semua. So jom kita pergi mancing lah. Kejap lagi jumpa atas Kelong. Ni Kelong baru, first time pergi ni. Tengok semangat sikit, tengok semangat. Baling kat sana tu. Tu kat sana. Tu kat sana baling ah, baling kat sana. Baling kat sana tu. Easy. Tu kat sana. Easy nanti. Tu sana ujung sana baling. Baling kat sana. Oh, alhamdulillah. Sebelah pipi ya? Sebelah pipi tu. Ada emas. Kalau jangan cakap. Lama. Oh, lesen. Lesen. Sana okey. Alah RM2 bahlah. Ha. Mana? Oh, oi. Oh. Jatuh kah? Jangan pegang. Papak semilang naik. Alhamdulillah. Oh. Dapat tebal pipi. Jadilah member dapat semilang. A few moments later. Oh, dia lagi. Lepas dia. Oh, semilang lagi. Banyak pula semilang petang-petang. Oh, dapat lagi. Semilang yang kedua. Oh. Semilang kedua. Sama besar ah. Sama besar yang tadi ah. Sikit-sikit. Letak sebelah dia. Ni tuan. Okey, tak ada tu kecil. Sama besar, kecil sikit. Kecil sikit. Sama. Ni bini dia lah. Itu lelaki lah. Betul lah bujang ikat tadi. Dah potong ke? Belum. Oh, tu besar, ni kecil. Oh. Okey, dah potong. Yalah, dapat semilang 2 ekor buat kari. Mai makan. Asam pedas jenahak. Atas Kelong. Asam pedas jenahak, kita goreng dengan asam pedas. Apa? Kepala. Nalar ke? Kepala weh, asam tengok ni pedas. badan weh. Jangan main. Hari rezeki kita lah. Oh, Dah senang dia naik. mantap Pak Abu. Main kat tebing-tebing Orang tengah laut buat apa? Umur bapak datang. Saudara mara dia. Dah nak balik dia kena. Saudara mara dia tu. Aku tak nak kali ni aku biar. Dah nak aduh, dia punya melentur. Suka Jadilah Dia penutup. Dia kata dia ada lesen, kita tengok. Gelama. Saya baik bukan apa sesirat. Oh, nampaknya kaum kita strike di sana. Kenapa kau itu? Oh, gelama lagi. Gelama goreng lah jawab. Sama aku malu. Tak dapat. Kaci. Memang kita strike di sana. Kaci ke kacut. Oh, tukar. Oh, member dapat tukar. Yalah, duri. Duri.